Korang biasa tak masa korang belajar dulu, korang akan study pada waktu malam? Aku ada satu kisah kenaan dengan kawan aku ni yang diceritakan pada aku, yang mana pengalaman beliau waktu tu masa tengah belajar, duduk di hostel, besok tu nak periksa. Jadi kawan aku ni malam tu dia study kat bilik dia, tapi kali ni agak lewat juga. Masa dia tengah study, tengah belajar, tiba-tiba ada satu orang tegur dia. Orang ni tak lain tak bukan security yang menjaga kawasan asrama tempat dia belajar. Jadi orang ni tegur dia. Pakcik ni cakap, wah kau sampai tengah malam belajar, tak ngantuk ke? Besok kau nak periksa ke nanti? Member aku ni bila orang tegur, dia pun jawab lah dengan selamba kan. Dia cakap lah, dia biasa cik, biasalah hidupan student macam ni lah, okey je saya. So pakcik ni pun dengan jawapan daripada member aku ni, dia pun berlalu pergi macam tu je. Jadi kawan aku ni pun teruskanlah sesi study ataupun mengulang kaji pelajaran dia. Dalam pada belajar tu tak lama tu dia rasa macam sesuatu. Dia kata, pakcik ni tadi tegur aku ni duduk di tingkat 3. Kau faham tak? Maknanya kawan aku ni bilik dia tingkat 3. Meja study dia tu yang betul-betul di depan tingkap menghadap luar. So tingkap bilik dia tu di tingkat 3. Siapa sebenarnya pakcik yang tegur kawan aku ni tadi? Jadi itulah kisahnya. Itu saja untuk aku kali ini. InsyaAllah kita akan cuba kongsikan cerita-cerita yang lain. Untuk anda semua yang berminat dengan konten-konten atau cerita-cerita seperti ini, komen di bawah, dan mungkin ada cadangan ataupun cerita yang korang boleh kongsikan bersama dengan kita. Sampai jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Akhir kata daripada aku, jangan ragu dan was-was untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.